Ayat yang suci dalam Al-Quran membangun macam riwayat nyata, mana isi arti di dalam pedoman insan, pedoman insan, dum manusia, pedoman insan, dum manusia. Mengganda pahala gebrile Tuhan kepada insan atur dunia. Mengganda pahala gebrile Tuhan kepada insan atur dunia. Musuh yang baca kitab Al-Quran selamat iman, selamat iman, hati dalam dada, selamat iman, hati dalam dada.